Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajah Mansarah binti Muhammad Fauzi dari unit Bahasa Melayu 1 PPS SMP 2025-2030. Hari ini saya akan menerangkan tentang aktiviti highlight reading. Dalam aktiviti ini, saya akan mengedarkan petikan kepada setiap murid untuk dibaca selama 2 minit secara senyap supaya mereka dapat memahami isi secara keseluruhan. Kemudian murid akan diminta untuk mendanda bahagian-bahagian penting seperti isi utama, idea sokongan dan juga kata kunci. Kemudian murid akan diminta untuk berkongsi jawapan mereka di hadapan kelas. Melalui aktiviti ini, murid mampu meningkatkan kemahiran membaca mereka secara aktif dan membantu mereka untuk memahami isi tersebut dengan lebih jelas.